Alright, so ini Y15 V1 aku. So hari ni kita akan flush coolant lama dan gantikan kepada coolant yang baru. Okay, in order untuk kau ada akses kepada radiator, kau kena buka cover set. Cover set ni korang kena buka 5 skru. Okay, skru yang pertama dekat bawah ni. Skru yang kedua dekat sini. Okay, daripada side. Skru yang ketiga dekat sini, sebelah kiri, which is aku yang dah tanggal lah. Skru yang keempat dekat sini. Skru yang kelima kat bawah ni. Okay, so bila korang cabut cover set, jangan lupa pula korang cabut fuse ataupun fuse signal ya. Jangan terus rentap je bila buka cover set. Okay, kalau korang nak flush radiator, korang kena buka 4. First kali yang bawah ni, buka. Dan baru kau buka cap ni. This is number 2. Nombor 3, korang kena buka yang ni. Yang ni screw ni. Sepanjang 8. Last notice. Dan obviously buka cap. Buka cap. Baru air radiator korang semua akan keluar. Okay, kalau korang buka ni, yang keluar tapi dia tak berapa laju. Okey, so apa yang korang perlu buat, korang buka je cap ni. Dia akan jadi lebih laju. Korang buka ni. Payah sangat. Kita tentu lagi. Sampai habis ni. Nampak. Ini skru 3 tu. Kita buka dia. Dia tak keluar langsung. Baru dia keluar kan. Jadi air slow je keluar. Kita akan buka dekat atas ni. Buka langgar. Ya, mantap. Buang semua air. Okey, sekarang ni kita isi coolant baru. Okey. Yang ni kalau korang isi reservoir tank ni untuk radiator ni, korang isi sampai sini ya. Dan ni korang boleh check tiap-tiap bulan ataupun 2 minggu ataupun seminggu sekali. Kalau dia terus habis, maksudnya ada masalah dekat beberapa tempat. Salah satu requirement ni adalah water pump. So water pump ni dia tak berfungsi. So korang boleh check lah. Ini adalah salah satu lah. Okey, sekarang ni dah sampai masa untuk kita isi radiator ni. Tapi make sure skru 8 bawah ni mana dia tadi? Skru 8 yang ni korang mesti ikat Kalau korang ikat, isi lah mana-mana pun, sebotol 2 botol, memang takkan isi lah radiator ni. Korang kena isi tu, baru korang isi coolant dalam ni. Okay. Okay, bila korang dah isi air radiator ni korang kena biarkan dulu walaupun dia nampak penuh, tapi dia akan isi ruang-ruang yang ada dekat dalam radiator ni. So bila dia tak terisi dan dia try to isi, dia akan keluar bubble kat sini. So walaupun dia penuh, korang jangan rasa dia dah penuh lah. Korang kena make sure yang dia betul-betul dah tak ada bubble. Betul ni kan, apa isi penuh kan. Tapi nanti kalau dia masih ada ruang yang tak terisi kan, dia akan masuk balik. Dia akan isi. Okay, ni normal. Mana-mana motor Y-Suco ke, M15 ke, LC ke, sama je cara ni. So lepas pada masukkan ni, kau kena start ni motor. Okay. Tengok, dia isi. So kalau kau in order untuk dia masuk semua dalam ruang-ruang tu, kau kena rev motor ni. So ini masih lagi tak cukup. So korang kena top up lagi lah. Nampak, isi lagi kan. Okay, yang ni dah habis baik ni. So dia dah start stay je kat lama ni. So korang dah boleh start tutup. Okay. Okay, bila korang dah tutup, itulah dia cara korang nak flush semua air radiator korang. Senang je guys. Okay, so aku jumpa korang dekat next video. Sekarang aku nak pasang punya. Sampai balik. Okay, ciao. Assalamualaikum.